sejahtera saya mengucapkan kepada Puan Siti Sania dan rakan-rakan sekalian. Topik hari ini adalah di bawah bidang pemakanan dan topiknya ialah unit 12 pemakanan sihat, segar dan berkhasiat. Standard panduannya adalah 8.1 iaitu amalan pemakanan sihat dan selamat. Di bawah itu ada dua kategori iaitu makanan segar dan makanan yang diproses. Standard pembelajarannya ialah menyatakan maksud makanan segar dan makanan yang diproses, meramal kesan pengambilan makanan yang diproses secara berlebihan, menilai makanan dan amalan pemakanan yang seimbang untuk mengurangkan risiko penyakit. Objektif pembelajarannya ialah pada akhir pembelajaran murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh makanan segar dan 5 contoh makanan yang diproses dengan betul, menyatakan sekurang-kurangnya 3 kesan negatif pengambilan makanan yang diproses secara berlebihan terhadap kesihatan dan memilih menu seimbang yang mengandungi makanan segar untuk mengurangkan risiko penyakit. Baik, pertamanya bagi aktiviti set induksi, saya akan memilih 4 orang murid secara rawa untuk memecahkan 4 biji belon yang saya letakkan di hadapan. Daripada keempat-empat belon itu, 2 belon akan mengandungi topik yang kita akan belajar pada hari ini. Selepas memecahkan belon itu, murid dikehendaki untuk mencantumkan perkataan itu untuk mendapati topik kita hari ini. Bagi fasa perkembangan, aktiviti 1 ialah roda putaran makanan. Saya telah menyediakan 1 roda putaran di mana dalam roda putaran itu akan mengandungi informasi mengenai makanan segar dan makanan yang diproses. Saya akan memilih murid secara rawa untuk datang dan memutarkan roda itu. Daripada pemutaran itu, gambar yang didapati oleh murid perlu letak dekat kertas majum dalam kategori yang betul. Bagi langkah perkembangan aktiviti 2 ialah surat dari masa depan, iaitu saya akan berikan setiap kumpulan 2 situasi, iaitu 1 situasi positif dan 1 situasi negatif, dan anda dikehendaki untuk menulis 1 surat ringkas daripada masa depan anda mengenai kesan pengambilan makanan yang betul dan salah. Bagi fasa kemuka, saya akan mengadakan 1 sesi debat di mana 1 kumpulan akan menyokong pemakanan seimbang dan 1 kumpulan lagi akan memberitahu cabaran yang dihadapi untuk makan makanan seimbang pada masa kini. Dan bagi penutup pula, saya akan memberikan peluang kepada murid untuk bertanya soalan. Dan saya juga akan memberikan gambaran kerja digital untuk dijawab oleh murid. Baik, sekarang kita akan masuk kepada sesi PDP hari ini. Selamat sejahtera murid-murid. Selamat sejahtera cikgu. Nama cikgu ialah Divyasri Anak Perempuan Satya Nadam. Anda semua sudah dapat tahu ke apakah topik apakah kita akan belajar pada hari ini? Sudah ada kan? Makanan segar dan makanan diproses. You all ada pengetahuan ke apakah yang dimaksudkan dengan makanan segar dan apakah yang dimaksudkan dengan makanan diproses? Tidak, cikgu. Belum. Okey. Sekarang saya nak anda duduk dalam 4 kumpulan. Dari kue hingga Y 1 kumpulan, cash hingga Yamna 1 kumpulan, tank sampai wagon 1 kumpulan dan Trivina sampai Kai Bawan 1 kumpulan.
Saya nak anda hantar 2 wakil daripada setiap kumpulan untuk memutarkan dalam putaran ini. Cepat. Putar 1 kali. Dapat gambar ni kan, ambil gambar tu, pergi dekat mana kamu nak dekat. Next. Okay, next. Pergi dekat. Lagi satu orang yang belum. Terima kasih kepada semua murid. Sekarang jom kita semak jawapan itu betul atau tidak. Makanan segar, makanan yang berasal daripada haiwan atau tumbuhan yang belum dimasak atau diproses. Betul. Dan makanan diproses, makanan yang telah melalui proses pengetilan, pembekuan, penunjukan, dehidrasi dan membasmi kuman atau nyampuan. Berikan dukungan semua jawapan betul. Okey, baik. Makanan segar dan diproses ada banyak kategori. Pertamanya makanan segar. Makanan segar ialah makanan yang belum dimasak, iaitu makanan yang asli. Contohnya susu segar, buah-buahan, sayur-sayuran yang belum dimasak. Kelebihannya ialah ia mengandungi vitamin dan garam mineral dan kadar serat yang tinggi. Kelemahannya tidak boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Yang keduanya makanan segera yang segar, iaitu makanan segar yang disediakan untuk hidangan segera. Contohnya macam kolesterol yang korang makan dekat KFC. Semua ada makan ke kolesterol? Dekat. Dan itu asalnya sayur-sayuran, tapi yang itu telah melalui proses. So yang itu dikategorikan sebagai makanan segera yang segar. Yang seterusnya makanan segera, makanan yang disiap dihidangkan dengan pantas. Contohnya ayam goreng, KFC, nanti yang itu semua makanan segera. Next, makanan segera yang diproses, iaitu makanan diproses yang dapat dihidangkan dengan pantas. Contohnya macam sardin, sandwich dan sebagainya. Dan akhirnya makanan diproses, makanan yang telah dimasak dan diletakkan bahan pengawet supaya makanan itu tahan dengan tempoh yang lama. Contohnya susu tepung, berbola ikan, roti dan sebagainya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada aktiviti yang kedua. Saya akan memberikan setiap kumpulan 2 situasi dan saya juga akan memberikan setiap kumpulan 2 helai kertas. Kamu semua hendak menulis surat kecil macam contoh kumpulan 1
banyak berkhasiat. So, apakah kesan dia pada masa yang akan datang? Macam lagi 10 tahun ke 20 tahun ke. So, macam tu, korang kena tulis satu surat daripada masa depan anda. Boleh faham? Boleh faham. Sekarang dia ni positif, dia ni negatif kan. So, apakah kesan dia makan makanan yang berkhasiat dan dalam betul masih 10 tahun lagi lebih. Saya kena tulis satu surat. Dulu saya makan berkhasiat, sekarang saya sihat. Ini dia makan makanan segera kan. So, apakah kesan saya? Ya. Lepas itu pada masa depan saya akan dapat simptom-simptom yang akan saya kenal: obesiti, gemuk, potong kaki, kencing manis, cancer, tiada harapan dan juga no girlfriend. Okey, bagus. Di sini siapa tulis untuk positif? Baca. Situasi dia seperti ini. Amir dia mengurangkan makanan segera dan makan lebih banyak makanan segar. So, selepas 10 tahun, Amir dia kini mempunyai tubuh badan yang sihat dan cerdas dan dia sentiasa bertenaga. Okay. Terima kasih kepada semua. So sekarang you all boleh bayangkan kan apakah kesan positif jika ambil makanan yang seimbang dan apakah kesan negatif jika mengambil makanan diproses. Okay. Ini merupakan contoh-contoh kesan pengambilan makanan diproses secara berlebihan. Seperti Ting berkata tadi, obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi, sakit jantung, ini merupakan salah satu contoh kesan pengambilan makanan diproses. Dan ini merupakan kepentingan mengabaikan pemakanan sihat supaya individu itu boleh menjadi lebih cergas, tiada kencing manis dan otaknya cerdas. Baik,
kita akan pergi kepada fasa keempat. Di sini saya ada sediakan dua topik untuk debate. So kumpulan ini kumpulan 1 dan ini kumpulan 2. Saya bagi masa 2 minit. Fikir saja isi-isi yang simple saja mengenai topik ini. Macam kumpulan 1, topiknya ialah menyokong pemakanan seimbang sebagai cara utama untuk mengurangkan risiko penyakit. Dan bagi kumpulan 2, berhujah tentang cabaran dalam mengamalkan pemakanan seimbang. Saya bagi masa 2 minit bincang dalam kumpulan. Nanti kita akan mengadakan debate. Berapa lama? Banyak oh. Saya tu tentang ikut kuat. Boleh. Kumpulan 1. Lawan. Serang. Jangan kalah. Jangan kalah. Macam saya hidup sekarang tidak Saya derana. Boleh mengadakan boleh membuat satu kerja dengan Okey. Masa sudah tamat. Okey. Boleh kita start debate? Boleh. Okey. Kumpulan 1. Siapa nak mula dulu? Siapa baik? Okey, Nafisa. Okey, kami menyokong pemakanan seimbang sebagai cara utama untuk mengurangkan risiko penyakit. Seperti mana yang kita semua tahu, negara Malaysia kita terkenal dengan penyakit obesiti. So, untuk mencegah penyakit obesiti ini, kita kena mengamalkan pemakanan seimbang. Sebab kalau kita tidak berpindah dahulu, rasa menyesal kemudian tidak apa yang bermanfaat lah. Okey. Okey. Itu saja. Okey, daripada kumpulan 2. Apakah cabaran dalam mengamalkan pemakanan seimbang? Seperti yang Namita kata tadi, itu nasihat kerana boleh menyebabkan pada penyakit. Tetapi dari segi pemakanan seimbang, dia mengambil pemakanan yang dia berharga mahal. Kalau berbanding dengan makanan segera yang diproses seperti McDonald, KFC, sekarang mengenawarkan banyak promotion seperti RM9.90 promotion. Dan lagi senang untuk diperoleh, murah lagi. Maka jika berbanding dengan pemakanan yang sehat, itu lagi berbaloi. Okey. Siapa nak menentang? Time wasting. Saya nak Okey, bantah sebab sekarang aku cakap makanan sedap tu lebih mahal daripada makanan diproses. Kalau kamu fikir kamu makan makanan diproses, nanti kamu akan ada penyakit. Nanti masalah beban kewangan akan meningkat untuk merawatkan penyakit tersebut. Jadi, Lagi mahal.
situ lagi. Katakan di punya buah pinggang sudah rosak dan kita berjalan. Lagi seorang. Memang dari segi pemakanan sehat itu adalah penting, tetapi pemakanan sehat dan seimbang tersebut mengambil masa untuk menyediakan. Seperti yang kita sedia maklum, kalau kita memberi makanan dari luar adalah banyak dari segi makanan sudah diproses, walaupun memang dimasak oleh orang lain. Ya, mereka tambah banyak gula, garam, maupun lemak. Adakah itu dikira pemakanan seimbang? Saya rasa tidak, kerana memang dia ada kandungan yang banyak ditambah yang tidak sehat kepada kita. Lagipun kita beli dari luar pun lebih senang dan tidak perlu mengambil masa lama untuk sediakan makanan yang seimbang. Lawan lah. Kalau kita tengok dari segi penyediaan makanan tu, kita perlu masak makanan sihat. Perlukan perancangan yang lebih detail. Contoh, kalau nak buat makanan untuk diet kan, dia perlu tambah ni, lepas tu kira kalori semua tu. Lepas tu kita juga perlu penyediaan masa yang lebih lama dan perlukan peralatan khas bagi penyediaan. Kalau untuk saya actually sekarang anda cakap perlu memberikan satu kali pembentukan masa betul. Seperti untuk zaman sekarang kita sudah terkenal dengan teknologi, kita ada satu aplikasi yang dinamakan sebagai app seimbang. Anda boleh cari di dalam app tersebut terdapat satu rancangan, kamu boleh pilih hari ini hari apa, lepas tu kamu nak makan apa. Dia akan aturkan apakah diet seimbang untuk anda semua. Dia akan aturkan baiklah untuk anda dan kamu hanya perlu membelikan saya tersebut ataupun makanan tersebut daripada apa yang dicadangkan dalam apps, lepas tu anda sediakan. Dan actually masa yang disediakan tersebut sangat senang saja, mengambil masa sedikit. Kalau kamu pergi beli kat luar, kamu kena beratur lagi, kena pagi lagi, kadang-kadang masa yang diambil pun sangat panjang. Ini lagi baik daripada kalau kamu pergi masak sendiri di rumah. Kamu hanya perlu sediakan awal, mungkin kamu sudah sediakan waktu pagi, lepas tu lepas kamu balik daripada rumah, kamu terus masak saja. Mengambil masa lebih kurang dalam 10 minit sudah sampai. Okey. Terima kasih kepada kedua-dua kumpulan, berikan tepukan kepada saya. Sekarang korang, anda semua boleh bayangkan kan apakah kesan jika you all makan makanan diproses dan apakah manfaat jika you all ambil makanan yang seimbang. Walaupun pada masa kini kita rush kepada kerja ke, belajar ke, pergi sini ke, pergi sana ke, kita mestilah kena mengamalkan makanan yang seimbang untuk menjaga kesihatan diri pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Semua setuju? Setuju. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita sudah sampai ke sesi penutup. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada faham. Bagi pentaksiran nanti saya akan berikan link dekat grup. You all balik rumah dan buat. Minggu depan kita bincang sesi refleksi. Okay. Saya sound berikan refleksi anda tentang PDP. Hari ini saya belajar tentang perbezaan antara makanan segar dan makanan diproses. Makanan segar itu maksudnya makanan yang lebih berkhasiat daripada makanan diproses. Mari sini, Aung Kelvin. Berikan refleksi anda mengenai Kita perlu makan banyak makanan yang segar dan makanan yang tidak diproses perlu kurangkan. baik. Okay. Terima kasih kepada Sound dan Aung Kelvin dan terima kasih kepada semua. Itu saja untuk PDP hari ini. Berikan.